Pertama adalah bagi kelestarian alam sekitar. Atas asas itulah Duli Yang Maha Mulia berkenan melantik ke arah Jawatan Alam Sekitar menjadi ahli majlis. Kedua, tentang mengimarahkan masjid melalui program-program pendidikan, food security dan program kesihatan. Dan yang ketiga, yang Tuanku punya penegasan adalah untuk anak muda, disediakan program untuk anak muda lebih ramai datang mengimarahkan masjid. Kita letakkan KPI kepada JAID, Jabatan Agama Islam Perak. Dalam tempoh 3 bulan ni, tiap sekurang-kurangnya dalam setiap daerah ada 2 masjid yang sudah menjadi center untuk pusat kita semula. Dan JAID juga kita nasihatkan untuk menyusul kita tuanku dari segi kesihatan. Tuanku menzahirkan idea untuk kalau boleh jangan lagi masjid-masjid ni membuat jamuan selepas waktu Isyak. Sebab kalau kita lihat laporan obesity yang keluar baru-baru ni, orang kelebihan berat badan ni berlaku di peringkat masih budak sekolah lagi. Dan the numbers getting higher. Ini lebih tinggi dan lebih tinggi.